Jangan biarkan anak kita leka dengan dunia gadget. Jom kita ubah cara penggunaan gadget anak kita. Tekan nombor 1. Okey, kat bawah sekali ada go. Set. Yang hampa tengok tadi tu adalah coding programming. Kami masukkan Kakak Nora dekat dalam coding program under Time Door Academy. Hampa tahu tak Time Door Academy tu apa? Time Door Academy ni dia ada buat program online coding bermula daripada umur 5 tahun sampailah umur 18 tahun. Dah ada beberapa cawangan dah dekat dalam Malaysia ni. Tapi kalau hampa jauh, hampa boleh buat secara online. Yang ni adalah beberapa peringkat kelas yang ada. Cara pembelajaran mereka ni sebenarnya daripada Jepun tau. Dan diiktirafkan oleh UK dan US. Jadi cara mereka ni memang tak bosan. Sambil mereka belajar, sambil mereka bermain. Yang sekarang ni tangga tu turun ke naik? Turun. Lepas teacher dia dah explain, so teacher dia akan bagi dia main game pula. Fun kan? Pembelajaran pula daripada rumah, anak kita lebih selesa tau. Program untuk kelas mereka buat ni, harga dia agak affordable juga. Gunakan reference kod kami untuk lebih banyak diskaun. Jadi untuk hampa yang memang berminat nak masukkan anak hampa dekat dalam bidang macam ni, hampa boleh join mereka punya trial class.